Okay, Assalamualaikum. Okay, video kali ni adalah untuk kita punya kelas lecture chapter 4, Inductor and Inductance. Okay, saya akan sharekan dia punya slide dulu. Okay, ni dia punya learning outcome. Remember the inductor and inductance. List the quantity associated with inductance. Identify the type of inductor. Kita akan tengok fix dan juga dia punya variable. Describe the construction of an inductor. Okay, apa itu inductance? Okay, tadi kita itu inductance. Inductor dan juga inductance kan. So, apa itu inductance? Okay, inductance ni adalah keupayaan sesuatu bergelung untuk menentang perubahan arus dengan menghasilkan voltan yang terarah apabila arus berubah. Okay. Untuk kata lain, awak boleh bayangkan arus ni seperti sebuah kereta. Kereta tu tak boleh terus bergerak laju secara tiba-tiba dan tak boleh juga berhenti secara tiba-tiba kan. Jadi inductance macam tu jugalah sifat dia, menentang perubahan arus secara mendadak. Okay, itu sifat, itu adalah inductance. Okay, ini dia punya formula untuk inductance. L sama dengan N darab dengan flux bahagi dengan arus. Okay. N ni adalah number of turn of coil, bilangan dia punya lilitan gegelung tu. Bentuk macam ni flux lah, ada flux magnet ni dan flux magnet. Weber dia punya unit. I ni adalah dia punya arus yang melalui coil tu lah, I. Okay, ni dia punya formula lah. Okay, jadi daripada formula ni kita nampak inductor, nilai inductor L ni akan bertambah lah. Kalau number kat atas ni besar lah, makin besar number kat atas ni, kita akan semakin besar juga nilai L lah, nilai inductance lah. Okay, so nilai kita bergantung untuk kepada nilai atas ni. Kalau nak besar, kita bergantung kepada nilai number of turns and dan juga nilai flux. Jadi kalau kata sebaliknya lah, kalau nilai bawah ni makin besar, maksudnya arus ni makin membesar, nilai inductance akan semakin kecil lah. Okay. Untuk inductance, dia punya simbol adalah L lah. Okay. Dan dia punya unit dia Henry ataupun H. Okay, dia ada fixed inductor dan juga variable inductor. Kat situ ada tunjuk 4 jenis inductor. Yang pertama A-core. A-core ni tanpa teras besi. Okay, gambar dia macam tu lah. Okay, yang pertama ni A-core. Okay, dia digunakan untuk frekuensi tinggi lah. Okay, yang kedua iron core. Iron core ni dia ada menggunakan teras besi. Okay, yang ni akan hasilkan inductance yang tinggi lah, lebih tinggi. Yang ketiga ferrite core. Okay, ni dia punya simbol. Dia dash macam ni lah, garisan dash macam tu. Okay, yang ni digunakan dalam transformer dan juga dalam gitar elektronik. Okay, yang ada nak panah ni, dia jenis variable core. Nilai inductance yang boleh dilaras lah, variable. Okay. Okay, tadi kita tengok inductance. So, sekarang kita tengok apa itu inductor. Inductor ialah komponen. Tadi inductance tu nilai, berapa nilai dia. Inductor ni apa barang dia. Inductor ni adalah komponen lah. Komponen yang menyimpan tenaga dalam bentuk medan magnet. Okay.
Nilai inductance ni pula bergantung kepada nilai bilangan lilitan jenis teras. Jenis teras yang ni lah, ekor ke ni, apa yang dia pakai lah. Okey, luas ke rata rentas, ni dia punya ni, ke rata rentas ni. Okey, dan juga panjang gegelung. Bilangan dan juga bilangan tadi kita bilangan lilitan, dan juga dia punya ni sekarang, dia punya panjang gegelung dia. Panjang dia punya panjang gegelung lah pula. Kan dia bilangan lilitan dan gegelung dia tu berapa panjang. Okey. Okey, ni soalan contoh. Calculate the coil inductance when current. Dia minta coil inductance, maksudnya L lah. Okey, when current 4 ampere dan coil dia punya gegelung, dia punya bilangan dia punya lilitan tu 800, flux 5 mili Weber. Jadi kita boleh terus masuk je lah dalam formula. Ni formula asal yang atas tadi lah. Ni kan. Dia cari nilai L inductance lah. Direct je soalan ni. Terus dia ganti 800 darab 5. Ni mili kan. Mili jadi negatif 10. Negatif 3 bahagi dengan 4 dia punya ampere. So dapat 1 H, 1 Henry. Okay, yang ini ni kena olah balik lah. Dia punya ni minta flux pula. Ni dia bagi nilai Henry, dia bagi nilai inductance, dia bagi 3 Henry. Turn dia 750. Arus dia 2 ampere. So dia minta flux pula. So kita olah lah formula tu. Jadi flux sama dengan inductance darab arus bahagi dengan nilai lilitan. So L 3 Henry, arus dia 2, jadi 3 darab 2 bahagi dengan 750 punya turn coil. Dia akan dapat 0.08 Weber. Okey, kita masuk 4.2. 4.2 ni kita tengok inductance punya penyambungan series dan juga parallel lah. So yang ni senang sahaja. Dia sama exactly dengan perintang punya konsep lah. Macam kapasitor terbalik. Tapi inductance kita follow exactly perintang punya konsep. Untuk series kita just tambah macam biasa. Dan begitu juga untuk parallel, sama juga dengan perintah punya formula. Kita pakai yang ni lah, 1 per ni bahagi berapa lah, berapa ikut nilai, berapa banyak dia punya kapasitor lah. Okay, ikut je formula macam perintah. Ini soalan contoh, nanti awak boleh cuba. Dia bagi 3 induktor, 6 mAh, 4 mAh dan juga 2 mAh. Cuba kirakan jika disambungkan secara series dan juga parallel. Ini saya dah bagi dia punya nilai. Awak kira sendirilah jawapan dia. Untuk series 12 mH dan parallel awak akan dapat 1.09 mH. Nanti awak cubalah. Okey, ini dia buat gabungan lah, series dan juga parallel. Jadi awak kena mudahkan awak punya lita ni, mana yang ni awak kena mudahkan jadikan dalam bentuk series lah sekali. Okey, nanti awak cuba juga yang ni. Okey, untuk part 4 ni kita akan sambung pada next video. So sampai sini sahaja 4.1 dan 4.2 punya lecture. Kita jumpa nanti untuk next video. Terima kasih. Assalamualaikum.